my vlog channel. Okay, semua hari ni kita nak buat pancake. Kita ada banana, lepas tu kita ada telur dengan apa tak nama ni. Okay, lepas tu kita koyak panggil kupas. Kupas apa ni? Pisang, banana. Okay, lepas tu kita ambil pisang, lepas tu kita kopikan lagi banana tu. Dan lepas tu kita ambil dua je lah, sebab aku makan berdua je, sebab masa puasa tu aku baru sempat buat video lah. Okay, lepas tu kita cut, kita potongkan dia. Nampak tak perut aku? Biarlah, cepatkan point. Okay, lepas dah siap, kita ambil bekas, kita ambil bowl, mangkuk, kita letak dalam mangkuk. And then lepas tu kita pecahkan telur, kita basuh dulu telur tu. Okay, kita basuh telur, and then kita masukkan, and then kita kacau, and then kita ambil parata ni. Lepas tu kita buka dia guys, kita buka, and then kita ambil satu dua macam tu lah. Okay, so kita ambil satu dulu. Kita jangan buka lagi plastik dia tau. So kau ambil lah apa jadah sekalipun. Aku tak ada untuk rollkan dia tu, aku ambil guna lesung yang tak apa-apa, nak macam lesung batu ni. Lepas tu aku lenyek-lenyekkan dia, bagi besar sikit, bagi dia bulatan dia tu besar sikit, supaya senang kita nak balut pisang-pisang punya. Okay, kita buatlah besar-besar sikit kan. Senang, tak susahkan kita nak balut. Boleh letak banyak sikit telur dengan pisang yang telah kita dah kacau tadi. Okay, lama pula kan aku ni. Dah selesai aku buat dengan tangan. Feel tak betul kan? Tak ada roll tu susah lah nak buat kerja, nak buat makanan-makanan macam gini kan, leceh. Okay, so ambil kuali, buka api, and then kita masukkan minyak lah sedikit ya. Aku takut dia melekat pula dekat kuali aku tu. Satu hal pula nak membasuhnya kan. Lepas tu aku letak minyak lah. Minyak tu sikit je korang, jangan banyak sangat. Kita nak bagi dia kita ratakan dia dulu dekat dalam kuali tu, and then kita tunggu dia panas dalam satu minit. Lama sangat 1 minit tu kan. Biar dia dah nampak dia punya panas-panas tu. Lepas tu kita letakkanlah parate apa entah ni, benda ala ni lah kan. Aku ni bukan pro sangat pun bab masak ni. Lepas tu biarkan dia sekejap, and then kita letakkan ni pisang yang kita kacau dengan telur tadi kan. Kita letaklah banyak sikit, tapi tak adalah banyak sangat, sebab sekejap lagi kita nak balik susah pula kan. Satu hal pula, letaklah sikit telur dan bagi dia melekat-melekat sikit. Ni apa orang panggil pancake yang Khairo Amin buat tu. Aku beli sangat, aku craving sangat, so jadi macam tak apalah, budget ini boleh lah kan. Kita maklum lah, kita ni low budget. Bukan tak ada duit, bukan tak berduit, tapi memang tak ada duit, memang tak cukup duit. Orang cakap kalau tak ada duit jangan cakap tak ada duit, cakap tak cukup duit. Macam tu ya. Okay, kita biarkan dia dulu sekejap kan, bagi macam nampak tu, and then kita balutkan dia. Tapi aku ala kadar je lah sebulan sekali pun belum tentu masuk dapur. So macam ni dah kira okey lah kan. Okey lah, walaupun tak jadi segi empat aku tu, tapi tak apalah, at least kita mencuba kan.
buat sesuatu yang baru pun walaupun bentuk dia tak berapa nak elok, tapi kita tengoklah macam mana dia punya result pula kan. Okay, kita biarkan api tu kena slow tau. Orang kalau guna api yang kuat, memang terbakar lah kau punya dapur tu sekali dengan pancake core tu pun habis, tak ada gaib. Lepas tu kita tunggulah bagi dia kering sikit, kita balik-balikkan dia sikit kan. Tunggu sekejap. Tapi aku tak pernah buat tahun ni dalam sejarah lah masa puasa tu, sebab aku craving sangat tengok tak boleh ni Khairul Amin ni banyak betul resipi dia tahun ni. So macam ini je lah salah satu daripada resipi yang dia banyak yang dia buat tu, resipi ni je lah aku ambil satu kan, buat kasar-kasar latte kabur kan. Dia lama dah sikit ni sebab aku perlu berhemah ya, sebab nanti aku takut tak masak dekat dalam, walaupun aku tahu perlu tu cepat je masak ya kamu. Lepas tu kita balikkan dia. Tak balikkan lagi. Aduh, lama je ni nak menunggunya. Satu pun nak menyiapkannya bukan lama. Inilah result dia ya. Okay guys, nampaknya dia dah garing tu. Kita balik-balikkan sikit. Kita balikkan dia, bukan balik dia, balik tu ke lain ya. Kita balik garing tu apa semua kan. Bila dah nampak garing-garing sikit, dah balik lama sikit tu, no kan pulak. Tak apalah, janji dapat makan kan. Janji air tangan sendiri, bukan beli. Oh please, simple-simple macam ni kenyap mata je lah nak buat ya. Aku pelik betul lah, ada yang buat jadi, ada yang buat jadi. Aduh, yang tak jadi tu apa kena. Aduh, penat. Aduh, okay, nampaknya dah siap letak dalam pinggan ni. So tak sabar nak makannya. Okay, dah set up lighting. Kejap aku guna yang ni lah, sebab yang satu lagi tu kan boycott. So kita lain boycott tu, kita kena boycottkan terus lah sebab walaupun kita tak merasa, tapi orang yang dekat Palestin tu, Allah subhanallah, kita pun tak sampai hati nak tengok kan. Sedih kan. So kita boycott, selagi kita boleh tolong dari segi tu kita tolong. Macam tu. Okay, kenapa lama sangat ni aku punya video ya, padahal tak ada apa pun. Okay, maaf lah, aku buka punya tu baru beli kan. Okay, lepas tu aku letak coklat ni, dan aku letak banyak sikit lah sebab sedap. Okay, lepas aku buat video ni, aku top up lagi ya, sebab dia kena letak banyak coklat, barulah sedap. Okay, so kita boleh potong-potong. Kita potongkan dia. Yes, see my level. Okay, so siapa yang nak cuba buat pancake by Khairul Amin ni, boleh buat, senang sangat guys. Okay, bye.